Pintu berlakunya curang yang ramai orang tak perasan. Kadang-kadang curang tu bukan bermula dengan niat, tapi dari pintu-pintu kecil yang tak dijaga. Suka berkongsi kisah peribadi dengan orang lain, suka pujian dari luar, sampai tak hargai pasangan sendiri. Termasuklah rasa selesa dengan orang luar berbanding dengan pasangan sendiri. Sukalah bila ada orang ambil berat, orang ambil tahu lebih dari yang sepatutnya. Curang ni bukan tentang fizikal sahaja, tetapi bila hati tu dah mula rasa jauh dengan pasangan sendiri, itu adalah curang juga namanya. Dan malangnya, pintu kecurangan ni berlaku adalah disebabkan oleh kita sendiri tak jaga hubungan tersebut. Ramai yang tak sedar pintu tu terbuka bila hubungan dah mula rasa macam tak berapa nak meriah, tak berapa nak tenang, tak berapa rasa nak bahagia. Komunikasi tu kurang, penghargaan semakin hilang, dan juga kehadiran pasangan tu kita rasa biasa-biasa je. Kalau kita pernah rasa kecewa dengan sikap seseorang, terutama pasangan kita sendiri, jangan patah semangat. Masih ramai lagi di luar sana yang setia. Masih ramai lagi yang jaga iman dan juga janji apabila diuji. Jangan takut untuk terus berusaha mencari jodoh masing-masing. Tapi kali ni pilih yang tahu tutup pintu curang tu. Dan kuncilah pasangan dengan tanggungjawab dan juga amanah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ada hubungan yang indah, nak hubungan yang bahagia sampai syurga, insya-Allah ta'aruf adalah satu perkara-perkara yang sangat-sangat penting. Istikharah sebagai mohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya kena tahu bagaimana cara terbaik untuk menguruskan pasangan anda. Ingat, jangan buka pintu kecurangan.